Kecemasan tak pernah beri kita notis, tapi simpanan boleh beri kita pilihan. Ada seorang penyimpan emas yang berkongsi kisah pena. Sebelum tu, save dulu video ini untuk rujukan dan share kepada rakan-rakan yang lain. Suaminya tiba-tiba sakit dan perlukan rawatan segera di hospital swasta. Kosnya bukan kecil. Kalau bergantung pada tunai semata-mata memang tak cukup. Tapi syukur, Alhamdulillah, sejak beberapa tahun sebelum tu, dia sudah konsisten simpan emas. Dia jual sebahagian kecil sahaja daripada simpanan emas itu. Dengan itu, kos rawatan dapat ditampung tanpa perlu berhutang dengan bank. Tak perlu meminjam dengan kawan atau keluarga. Tak perlu gunakan kredit dengan faedah yang tinggi. Penyimpan emas ni kata, kalau dia simpan duit dalam bentuk tunai, mungkin dah lama habis. Tapi sebab beliau tukar jadi emas, itulah dia rasa bersyukur pernah mula simpan emas. Emas ni bukan sekadar simpanan, ia adalah benteng kewangan yang boleh digunakan bila masa genting datang. Tuan-puan, kita tak boleh kawal bila kecemasan datang, tapi kita boleh sediakan bekalannya dari sekarang. Simpan emas ni ketika kita tenang-tenang, supaya bila genting tiba, kita ada penyelamat sebenar, iaitu emas. Kalau anda nak mula simpan emas, tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpan emas. Saya akan bantu dan guide anda sebaiknya. Jangan lupa follow dan komen jika ada pertanyaan.